banquet. Aku banquet ni. Kan? Tu jumpa bini aku tu. Nampak? Muka dia macam lagi banquet dah. Kau dia tinggalkan aku. Dia pergi kat lelaki tu. Lelaki tu tinggalkan dia. Dia punya lelaki tu gay siu. Dia handsome tapi dia lembut. Dia confident sangat. Dia cuba nak jadi star famous. Dia buat video macam aku buat. Setelah dia tahu aku buat video dapat duit, malam tu dia create account, dia nak buat juga. Kau sikit lagi kau gelak, aku jet lagi kau. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod kedua iaitu Sembang Kacip. So basically episod pertama tu aku tak explain podcast aku ni podcast apa. So sebenarnya podcast Kacip ni adalah podcast yang aku nak panggil member-member aku, member-member rapat untuk dia kongsikan cerita tentang diri dia, isu semasa. So tanpa orang kata tanpa berselindung lah ayat tu semua. So korang kat rumah pun akan rasa feel macam mana lepak satu table dengan korang punya idola-idola tu. Yang kau ajak datang sini. So, untuk episod kedua ni kita punya tetamu satu figura yang sangat hebat, sangat padu, pioneer dalam YouTuber iaitu Zuki Muhammad. Baik lagi Ha? Baik Baik, aku macam gini. Lama tak jumpa kau Last aku jumpa kau kat mana? Bulan lepas tak? Tak. Aku rasa tahun Lama, lepas. tahun lepas. Kat Kenduri mana? Bukan kat Kenduri. Lepas tu? Kita jumpa dekat masa fight tu. Fight. Oh, snooker. Bukan fight ni tu dekat mana? Fury. 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 Snooker tak. dulu. Bukan tu. Yang Oyot fight tu. Oh, ya. Oh, you fight Kau baru nak diet kan ada kan? Kan aku kurus tu. Ada. Padu tu. Kau tahu kenapa aku kurus? Kenapa? So, aku minum sweetener kau, aku cut sugar daripada tu. Tak. Zero sugar. Mantap. Banyak bisnes kau Mana ada. Aku macam tu lah. Aku ganja. Lepas tu. Itu je lah aku. Jual kat mana tadi game? Kau cerita macam tu aku teringat tadi aku tengah scroll trade kan. Rumah ayam babi kat situ dia promote. Kat mana? Dekat trade. Dekat area rumah aku, area office aku ke? Bukan, trade. Oh dekat thread. Trade. Dia bagi poster. Ada 6 perempuan. Rumah urut. Yo, thread bahaya siap. Dia tak terlampau tapis kan. Apa? Aku sebab aku selalu search kan. Kau search apa? Yang rumah ayam tu. Tak lah, aku selalu nampak benda-benda mengarut kan. Lepas tu. Aduh, pelik lah. Dah buka lah. Okay. Ki, macam mana kau boleh mula untuk jadi YouTuber, Ki? Jadi kalau kau nak tanya aku macam mana aku boleh mula itu. Aku tak nak jadi, letakkan as a YouTuber lah. Macam mana kau boleh terdetik pada 10 tahun lepas, 8 tahun lepas, kau nak buat video dekat YouTube. Sedangkan waktu tu, YouTube tu tak ramai gila orang tahu. Dan waktu tu umur kau apa? Masa kau mula tu? Aku 23 tahun. Sekarang umur kau apa? Aku 34. 34. Oh, sama lah kita. 23 tahun time tu aku dekat ni lagi duk cangkat. Buat cangkat kan? Aku tak ada duk cangkat. Duit tak ada duk nak pergi cangkat. Tak ada. Cangkat modal kan? Aku modal besar. Aku pula memang hidup pun serba kekurangan. So aku habis yang kerja je lah. Zaman muda aku memang kerja je. First kerja kau apa? Aku first kerja aku kerja hotel. Aku kenal bini aku. Oh, dekat hotel? Hotel masa aku 15 tahun. Oh, 15 tahun buat ni lah. Aku pun pernah kerja kat hotel. Waktu banquet. Banquet. Aku banquet ni. Kan? Tu jumpa bini aku tu. Nampak? Muka dia macam banquet dah. Awak cantik ni. Mini love. Oh, banquet. Banquet. Hotel mana? Hotel mana bi kita? Grand Season Hotel. Kat mana? Dekat Jalan Coket tu. Depan HKL. Depan HKL. Oh. Situ lah. Dari situ kau kenal bini kau? Dia ngorang aku pun malas layan ni. Asyik kita dengan orang kau? Dia ngorang itu aku macam sebab aku ada nampak muka kau masa kurus. Cak kau beng.
Betul tak Farah? Ya ke, Bi? Memang macam cicak kobeng tu. Tak ah. Tak kan? Ya, dia baru pangguk. Dia cicak kobeng macam gini pada dia nak. Maknanya dia pun cicak kobeng Ya, lah. tapi masa kerja situ, aku couple dengan dia tu. Yelah dah kenal couple lah. Couple lah. Ah. Aku couple dengan dia berapa bulan ni kita couple? 3 bulan tak? Tu sebulan. Couple sebulan je? Couple sebulan. Buat syarat. Okey. Lepas tu dah habis couple tu kita orang kawan. Aku kawan rapat aku dia. So sampailah aku dah besar, aku dah buat video apa semua lah. So bawa aku Tak, masa kau jadi banquet tu, kau kata kawan rapat kau dia. Masa kau masuk kerja tu kau bukan masuk kerja dengan kawan kau. Selalu orang masuk kerja dengan aku kawan masuk kerja dengan kau tahu Sir Hafiz Yusof tak? Sir Hafiz Yusof. Tuna Loka punya owner. Aku masuk kerja dengan Apes tu. Kenal dia. Kita orang 3 orang lah kawan. Oh, kau dah berkawan dengan Apes tu lama? Lama. Aku dia punya jerawat pun aku boleh kira dah berapa. Aku tak kenal dia. Kenal dia. Oh iya. Kenal dia. Kita orang kawan lah 3 orang. Oh. Dia try bini aku dulu. Apes. Sumpah. Apa kah? Tak, Zuki ni betul-betul kacip dia ni. Tapi betul ke? Betul. Tapi kau tahulah best the best win lah. May the best win. So kepada Apes, kau pun dah. You lose, brother. So dua-dua masuk. Dua masuk. Oh, kau rapat dengan Apes dia dulu. dapat dengan Apes dulu. Aku bawa diri. Aku macam macho walaupun macam. Okay, kau rasa kenapa bini kau. Sekejap Ya ni aku rasa dalam move kau ni. So masa kau masuk dengan Sir Apes tu, mesti masuk-masuk tu, ada awet cun. Tak ada seorang ni nama dia Umi. Dia bagi tahu aku, Zuki. Dia panggil aku Zul lah. Dulu orang panggil aku Zul, tak panggil Zuki. Zul. Nama penang kau apa, sorry? Zulkifli. Nama memang kampung, tapi kau kena ingat itu nama Nabi. Kau jangan bahan, gampang. Kau jangan bahan nama aku, gampang. Itu nama Nabi, kau tahu. Iwak punya Fatamin. Kifli, sial. Nama orang tua tu. Yelah aku akan tua, gampang. Nama Mikael Danish apa ni, nanti dia tua umur 17 tahun, nama dia Mikael Danish. Okay. Zul, betul? So Umi tu dia cakap aku, Zul, nanti ada perempuan ni dia kerja sini, nama dia Farah. Kau rasa dia sesuai dengan kau? Betul. Dia canon kan? Dia canon kan. Tapi Farah ni tak masuk lagi. Bini aku tak masuk lagi. Terlepas minggu, dia cuti lama tau. Terlepas minggu tu baru dia masuk. Lepas tu aku tengok, ini ke macam Mina Hindun ni. Sumpah Sumpah aku cakap tu. Kan? Lepas tu nak dijadikan macam kita. Sebab dulu memang dia nampak macam, kalau aku macam cicak kobeng ni. Jadi kau rasa cicak apa? Cicak kena penyek. So bila aku kerja hari pertama tu dengan dia, dia ada bos aku suruh aku cuci pinggan tau. Dengan lap sudu kan biar. Sudu lap piring aku berdua dengan dia. So bila aku berdua dengan dia lap piring, dia puji, awak ni kau ni comel kan ada lesi pipit. Gebang ini gebang. Betul tu. Kau Farah kau cakap yang tu sikit tak Farah? Gebang. Kau ni awak ni. Kau cerita lebih. Laki kalau nak bercerita mesti cerita lebih ke tu. Tak betul. Farah betul lah Farah? Betul. Sepipit. Aku ada sepipit. Waktu tu aku guru ada sepipit. Suka senyum? So dia puji aku, cak comel kau. Lama-lama daripada puji-puji tu kita orang couple. Tentulah cerita dia. Lepas tu bila masa Sir Hafiz tu masuk, asal dia rapat dengan Sir Hafiz? Dia bila aku dah break dengan Farah, Sir Hafiz pula masuk. Macam tu. Sebab dia orang dua rapat tau. Selepas aku break tu aku buat diri lah. Okay, kenapa kau gaduh? Kenapa break? Dia kata ada orang lelaki suka dia. Siapa yang budak steward tau awak cakap. Lelaki tu mainstream tu. Insecure. Masa dia tinggalkan kau? Dia tinggalkan aku. Dia pergi kat lelaki tu. Lelaki tu tinggalkan dia? Dia punya lelaki tu gay siut. Dia handsome tapi dia lembut. Dia confident sangat. Boleh kalau dia gay kan. Macam tu lah cerita dia. So daripada situ lah aku kena Hafiz, bini aku semua. Okay. Selepas kau kerja hotel. Tadi soalan kau macam mana aku start kan. So ini kita bawa ke belakang ya. Selepas aku kerja kita hotel bawa belakang lagi kan. ya. So aku dulu penari break dance.
Kau jangan muka tahi macam gitu. Aku tak tahu nak asal percaya. sebut nama kau nak bahan. Aku punya game breakdown kau nak bahan. Habis kau ingat aku jumpa. Aku nak percaya Dia belum susah. Ha? Aku nak percaya susah lah. Breakdance tu berbayar ke tak? Berbayar lah gila. Aku profesional. Ha? Oh ya. Aku profesional gila. Ha? Kau boleh head Lah spin. gampang. Kau jangan gelak bodoh. Head spin semua boleh? HP semua boleh lah. La ilaha illallah. Form tu? Ha? Buat ad-track? Ha? Kaki atas pusing-pusing semua. Kau Oh. jangan gelak Walaupun kau videographer kau ingat aku tak nampak. Betul gila. Aku memang betul breakdance lah. Aku daripada breakdance tu aku kenal Hafiz Shuaib. Aku kawan dengan dia. Sebab aku selalu backup artis. Oh, okay. Bila tim nyanyi kita orang breakdance belakang. Macam tu lah. Ah. So aku selalu girok tu. Aku bukannya yang cikai-cikai tepi jalan Mat. Kita profesional. Tapi ikut show-show semua. So aku fokus pada tu lah. Berapa gaji kau pada time tu? Aku sebulan boleh dapat lah 8-7 ribu. Masa aku umur 17 tahun 18 tahun. Ui, banyak gila waktu tu. Profesional. Aku profesional. 8-7 ribu? Kalau aku kat tepi jalan, aku mungkin dapat sebulan 200 setengah. Betul? Aku, Daripada orang letak 10 sen, 20 sen je? 20 sen. Tapi bermulanya aku dari situ kak. Okay, kita patah balik belakang sikit. Okay. Kalau kat banquet tu berapa gaji kau? Banquet gaji kita berapa biar? Sejam RM4. Sebulan dalam berapa kau dah boleh dapat? Mana sebulan. Kerja pun tak cukup. Ni, seminggu dia bagi gaji. Ya, Dia ya, bagi gaji ya. seminggu kan. Betul. So, seminggu aku dapat ada 150. 200 setengah. Kaput je. Lepas tu habis kat dia gampang ni kan. Ni bini aku ni. Lepas tu gaji dia kena ikut. Tiuk tu. Dah lah aku pergi dating dengan dia berdua. Mesti ada abang dia ikut. Abang Kena ipar aku belanja siang. abang dia? Tak, dia ikut je. Dia ikut. Pergi depan dia bodyguard. lah. Kena belanja sekali lah. Dia ikut. Yelah, muka kau pula muka progol. Aku umur 15 tahun tu. 15 tahun kau muka macam pernah pergi dadai tu kan. Kurus. Aku pernah Ya. tengok muka kau tu dulu. Ya? Kau tengok mana? Tak kat mana dah ada pernah tengok Okay, waktu daripada banquet kau gaji dalam 400 800 lah sebulan kita ambil kan. Kau tiba-tiba masuk ke professional punya break dancer tu 7-8 ribu. RM8,000. Tapi ambil masa. Aku belajar saja breakdance tu pun 3-4 tahun. Nak dapat sampai level profesional kan. Buat show apa semua kan. 7-8 ribu banyak gak tu. Satu show aku dapat dalam 350-400. Satu show sebulan kadang penuh. Weekend je lah sebulan Kan? macam Lepas tu ada 2, syuting TVC. Kadang-kadang ada syuting-syuting. Aku buat kat syuting TVC extra apa semua ni semua aku buat. Siapa yang masih lagi aktif sekarang kau rasa? Yang dengan kau, batch kau? Ada masing-masing. Wak kakak, alam wak kakak? Alam buat kakak tu semua batch-batch tu semua member aku lah tu. Oh. Tu lah tu. Kau percaya, Mat? Percaya Mat? Kau tak percaya, Mat? Kau tak percaya? Kau nak percaya tak nak percaya sudah. Aku dah cerita gampang. Jangan aku collect payment je. Okay, lepas kau jadi professional dancer kan? Boy dancer ni. Boy dancer lain tu. Itu abang bos tu. Helikopter terbang tu. Helikopter. Oh, showdown nombor 4 kan? Aku banyak masuk competition reality TV show. Aku masuk Mimpi ke Bintang. Mimpi ke Bintang aku nombor 2 dapat Apa 30,000. bintang? Mimpi ke Bintang RTM. Oh, yelah ada. Pencarian bakat kan. So aku dapat nombor 2 30,000. Bintang-bintang kecil? Tak lah, itu menyanyi gampang. Tentang kecil menyanyi kan lagi tu. Oh. Macam tu lah. So, macam mana kau boleh selepas kau jadi professional dancer? Selepas aku jadi lepas tu aku stop lah professional dancer. Aku stop sebab aku belakang aku injured tau. Serius? Kau jangan gelak kan. Betul doh. Umur apa masa tu? Umur apa? Umur aku time tu dah 21 22 macam tu lah. So injured. So bila injured aku meniaga dekat Danau Kota Uptown. Mega apa duk? Aku nak jual baju. Oh, memang daripada awal lah. Kau memang tak ada live yang jenis melepak dengan member. Tak ada. Tak ada. Aku Memang daripada start umur 15 tahun dah start kerja, cari duit. cari duit. Aku memang cari duit punya orang tu. So umur aku 20 21 tu aku dah ada kedai dekat Uptown Danau Kota tu. Kedai aku sendiri. Umur 21? Umur 1. So aku ambil barang dekat Tanah Abang Indon. So seminggu 2 kali aku pergi Indon. Barang apa? Baju. Ambil kat sana RM3. Aku jual kat Uptown Danau Kota RM25. Ambil kat Indon. So setiap minggu 2 kali aku pergi.
Umur 21 kau dah travel macam tu untuk So, ni. aku pergi satu hari je. Pagi aku pergi naik flight pukul 6 pagi. Sampai sana pukul 9, 10 Yelah. pagi kan. Ha. Beli barang. Hantar balik. dekat shipping. Malam balik lah. Padu tu. Padu. Padu. Sebab aku umur 21 tu aku tengah main Dota lagi. Pergi CC main Dota. Lepas tu kena pau. Semua. Lepas tu rembat toxic basikal tu. Kat motor kan. Yang nat. Nak basikal lah. Basikal lah. Muka-muka kau lah. Aduh. Macam tu lah. Dah 2 quarter. Berapa lama kau berniaga tu? 2 tahun kan? Sampai 2-3 tahun lah. 2 tahun. 23 tahun lah. Sebab kau cakap 23 tahun kau start buat video. So aku start video tu bila aku start kerja kat Zoo Negara. Oh ya, itu aku tahu. Aku Kerja kat Zoo dengar. Negara. Kau pernah Sebagai driver tram. Driver bus mini mat. Start ya, tu. ya, betul. Start tu aku start buat video. Okay, kenapa kau nak buat video? Tahu lah. Aku memang kadang-kadang kalau kau tengok movie kan. Aku suka tengok movie. Lepas tu aku imagine tau. Apa jalan cerita dia macam gini. Apa jalan cerita macam gini. So lama-lama tu aku cuba nak realisasikan kita punya imaginasi kan. So aku try lah buat. Aku belajar lah shot dekat YouTube. Macam mana shot sketsa macam gini. Sini macam mana nak main komedi. Slapstick apa, sarkastik apa kan. Aku umur tu. Kau terinfluence dengan apa bila kau nak buat video? Satu aku boleh cakap imajinasi. Macam masuk aku waktu kau nak buat video tu kau nampak macam sekarang kan. Aku nampak Ali Fifan tengah buat video. Aku nampak Isi Isak buat video. Aku pun nak buat video lah. Time tu kau ada tak satu figura yang kau macam aku nak buat ni ke daripada imajinasi kau je yang kau cakap Aku tengok, aku minat Stephen Chow tu. Aku cakap aku minat Stephen Chow pun haru-harun dalam ni semua gelak. Buat tu orang ni. Aku tendang lagi balik, aku tendang seorang-seorang kat belakang. Inspirasi. Tak ada. Time sama aku tak ada orang buat video. Aku suka tengok iklan-iklan Thailand. Kau jangan gelak dah gampang. Aku sembang dengan kau ni. Aku tak tipu gila. Okay. Aku tak tipu dah Mat. Ya. Aku selalu tengok iklan-iklan Thailand. Okay. Stephen Chow memang pelakon. Tapi dulu kan dia duduk Thailand. Itu movie. Yang influence kau. Oh yang bagi dorongan untuk aku. Yelah contoh macam aku sekarang ni, aku tak ada apa. Okay. Ya. Kau faham tak? Macam ni, macam aku ni sekarang ni tak ada apa-apa tau. Aku ni budak umur 21. Okay. Bodoh-bodoh longoi-longoi Jangan gini. marah. Okay. Okay, cakap apa tu? Ya jenis longoi tak tahu apa aku nak buat ni. Aku kerja Zoo Negara, aku tak tahu nak buat apa ni. Lalu kan, balik aku tengok Isi Isak buat video. Isi Isak buat video. Okay, aku pun nak jadi macam Isi Isak. Aku nak try buat video kat Zoo Negara. Macam tu. Itulah aku cakap aku tengok iklan-iklan Thailand. Gampang. Kan aku dah ulang tadi. Aku tengok iklan-iklan Thailand. Kan seminit 2 minit iklan dia. Kan kreatif tu. Ya, tapi jadi mana aku datangnya nak buat itu. Mana datangnya si Pencau? Bila masa aku sebut Stephen Chow? Aku dah sebut Stephen Chow ke? Kau salah dengar aku cakap Chow Ketiao ke? Okay, aku selalu Tak, tengok. maksud dia movie Stephen Chow tu kan dia komedi. Aku minat komedi macam Okay, gitu. faham. So, dia terinspirasi daripada kau tengok iklan-iklan Thailand lah. Dengan Thailand lah. Iklan Thailand kau tengok kat mana? MySpace? Dekat YouTube lah. YouTube lah. Zaman tu dah ada YouTube. Yelah, memang ada YouTube. Aku search Thailand commercial. Takkan kau tiba-tiba kau search Thailand commercial? Apa kepada kau ni pelik sial. Tak pernah terfikir kalau aku seorang yang orang normal, aku masuk YouTube. Aku masuk YouTube Thailand commercial, funny commercial Thailand. Tak, kau dengar sini aku nak cerita. Kau cerita apa babi? Tak, zaman tu. Bodoh lah. Pelik sial. Masuk Kan YouTube zaman BBM. Ha? Zaman BBM kan BlackBerry. Orang share. Share video. Kawan kau memang tak share, kawan-kawan aku share. Mana dia? Kat Facebook. Betul. Aku tengok kat Facebook. Kat Facebook. Barulah
lah boleh ngam, boleh klik. Facebook, MySpace. Kau search kat YouTube bodoh sial. Menangis aku babi. Aduh. Mana juga Aku tak percaya, Bin. Abi ni kamu tak percaya. Ha. Ah. Ya, betul. Ah. Tak, kadang ada lalu kat Facebook. Facebook, MySpace, betul tak? Kau nak tahu satu benda tak? Apa? Waktu tu Facebook baru je ada. Gambar. Gambar ada. Friendster, MySpace ada. MySpace. MySpace ada. Mana ada Facebook pula dia ni? MySpace. Okay, tak kisahlah. Aku mampus lah kau. Okay. Dia teruk. Dia yang buat aku jadi teruk. Ni, gampang ni. Mana ada kau yang cerita betul. Dia keluar ingus. Okay lah, tak apalah. Biarlah. Kau buat video. First video kau apa, Ki? Aku first video aku tak ingat lah. Lama lah. Tapi Takkanlah kau tak ingat satu core memories kau tu. Itu satu benda yang memories yang kau tak boleh lupa. Satu video kau, dah first video 11 kau. tahun gila. Aku banyak video yang first. Kau tahu. Kau jangan gelak. Kau tahu video aku yang ke-5, ke-6 baru aku post. Kiwak tu ni. Banyak video first, Yud. Macam mana masuk akal banyak video first? Video aku yang ke-6 baru aku post. Okay, kau edit dia. Kau Tak, edit yang tu pakai first, apa? yang kedua, yang ketiga buat saja tak edit kan. Aku tak post lah. Video yang ke-6 baru aku post. Betul bro, kau jangan gelak tu. Aku nak tanya kau lagi. Ha. Masa first video kau tu, kau edit pakai apa? CapCut. CapCut tak ada lagi time tu. Masa kau edit pakai apa? Viva Video nama tu. Nama tu Viva Video. Okay, itu make sense. Kau jangan gelak mak. Betul mak aku cerita ni. Okay. Janganlah korang ni. Dengarlah ni betul? Okay, video ke-6 kau baru post. Kenapa video first tu kau tak post? Ya kadang-kadang kau try buat. Apa? Apa benda? Tak jumpa Viva Video tu. Bukan bodoh. Kau ni. Okay, kenapa aku post yang ke-6? Sebab yang first kita try. Kali kedua, kali ketiga. Kadang kita rasa macam, ni tak kelakar ni kan. So, aku tak post lah. Aku post yang betul-betul kelakar. Okay, konten apa tu? Yang kelakar, yang kau rasa kelakar tu? Aku post yang... Kau main dengan teddy bear kat dalam zoo negara ke? Bukan. Aku buat video tutup kipas. Itu yang first. Aku suruh member aku, tolong tutup kipas. Member aku suruh aku, tolong tutup. Lepas tu aku tutup pakai kain. Pakai kain kan. Kau sikit lagi kau gelak, aku jack kaki kau. Serius. Itu macam short je, itu bukan video. Itu video aku dulu short macam tu lah. Kau post kat mana? Aku buat 7 saat, 5 saat tu zaman-zaman Vine dulu. Vine? Zaman-zaman Vine dulu. Aku Bermakna kau bermula daripada Vine dulu lah. Vine dulu lah. Okay. Aku yakin aku sekarang ni tengah imagine YouTube. Aku pada Vine dulu. Okay, So aku kat Instagram. So naik follower, naik. Macam tu lah. Naik daripada Vine dulu ke Instagram dulu? Instagram dulu. Serius? Instagram, baru aku pergi ke Facebook. Daripada Facebook, aku pergi ke YouTube. Time aku buat video tu, Vine, maknanya kau viral daripada Instagram lah? aku viral kat Facebook. Kau dengar lah dulu. Memang babi. Kau dengar dulu gampang. Aku post kat Instagram, orang curi video aku letak kat Facebook. So viral kat Facebook. Tapi bukan platform aku lah. Faham tak? So bila aku dah tahu video aku viral kat Facebook, aku buat Facebook. Oh, okay. Kau buat page ke Aku buat personal? page lah, aku buat page terus. Page terus. Aku memang confident lah. Aku macam, okay ini 1 juta follower confirm. Page yang sama tak sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang ni Alhamdulillah. 1.7.
M page aku. Serius? Tengok ah. Aku ada YouTube 1.9, page 1.7, Instagram 1.4, TikTok 1. Semua MM lah. Semua MM lah. Aku tak main lah. Tak ada. Tak ada. Semua MM lah. Alhamdulillah. Sebab aku dah lama kot. Yelah, betul lah. Nak minum ni memang kena buka dulu eh. Oh, kena buka Aku dulu. try tak nak buka. Tapi Sama susah. lah tu balas kan. Kita buka je lah. Kalau yang saya tepuk pakai jari je tadi. Oh, maknanya orang curi lah. Orang curi video aku. Dia yang Kau tak ada Facebook lagi masa tu? Tak ada, aku tak ada Facebook. So siapa yang bagi tahu kau video kau viral kat Aku Facebook? perasan bila aku kan dulu kan berniaga kat Danau Kota. Oh, tentu orang jaga lagi. Tak bukan, yang tu dah tak. Bukan Kan tu aku kat kerja zoo zoo. kan? Dengarlah ni dulu. Okay, sorry. Kau dah dengar ke tak nak? Kan dulu aku kerja dekat aku kerja kat zoo. So aku pergi mana-mana, orang ambil gambar. Aku tengok dekat Instagram aku. Sorry, kejap je. Tadi dia cerita pasal danau kan? Tadi sebab tu aku masuk. Bukankah kau cerita kat zoo dengar ke? Pasal tu aku Kau dengar masuk. dulu gampang. Aku nak kau cerita. Aku kerja dekat danau. Aku nak kau mulakan dia cerita dari situ. Aku Kerja kat danau. kerja kat zoo. Hei, tadi kau cerita danau. Sebab tu aku masuk. Bukan kau kerja kat zoo ke? Takkan aku kerja kat zoo, aku buat video. Ah. Aku buat video masa aku kerja kat zoo. Aku dah tak kerja kat danau, tapi member-member aku ramai kat danau. aku selalu pergi lepak kat danau. Itu cerita dia. Bagi cerita apa? So, bila aku selalu pergi lepak kat danau, orang ambil gambar dengan aku. Oh, okay. So aku jadi macam, aku tengok dekat Instagram aku, view 1,000. Kan 1,000 ni semua dekat Gombak. Kau faham tak? Gambar betul ambil gambar aku ni. Faham tak? 1,000 je view. Betul tak? Takkan 1,000 kat Gombak. 500 view. Kan? Sebab semua cakap, bang, saya suka video yang ni. Semua cakap, takkan. Okay. Baru je post malam kan. View pun baru 200. 200 kat Gombak tu. Lepas tu rupanya baru aku tahu dekat Facebook, video aku dah berjuta-juta dah view. Okay. Facebook. Tapi platform orang lain. Okay. Lepas tu aku daripada situ aku terpaksa kena buat Facebook. So aku buat Facebook lah. So Facebook aku turun naik lah. Sebab orang tahu itu aku punya kan. Itu lah. Kau post semua video kau post kat situ lah. Post. Yang selalu post aku punya video dekat Facebook dulu, yang selalu ambil kan Star TV, Masyarakat Geli, Oh, yelah. Kaki Share, page-page besar dulu kan. Dia tak kredit kat kau pun. Dia kredit lah, tapi kredit tu pergi kat Instagram punya username. Orang tak boleh tekan lah kan. Buat ni kau! Orang tak habis cerita, kita dah gelak, gampang. Jadi kau viral kat Facebook. Lepas tu kau terdetik nak buat YouTube. Aku buat Facebook dulu. Aku buat Facebook. Follower aku dah 80,000 kat Facebook. Tapi follower dekat IG dalam 50,000 lah. So aku fokus kat IG balik. Okay. Aku tak pergi YouTube lagi. Kenapa? Sebab tak ramai pemikiran ni yang dia nak pergi ke IG. Sebab kalau kau tanya aku, IG ni the very macam kalau untuk branding dia akan pergi ke IG. Tapi untuk umur kau waktu 23 tahun dan baru viral, kalau aku jadi kau waktu tu, mana yang tempat viral aku akan fokus kat situ lah. Kenapa kau pergi patah balik ke IG? IG masa mula-mula aku start, dia boleh buat video tak silap aku 10 saat ke 15 saat. Macam tu lah. Betul. Kan? Masa dulu 10 saat silap aku. So bila aku patah balik ke IG, sebab IG dah boleh letak video 30 saat. 30 saat ke macam tu lah. So video panjang sikit. So aku pergi ke IG pula. Facebook panjang. Facebook panjang, tapi aku fokus kat IG sebab IG senang. Dia kategori media sosial Like, fast watch. Orang tengok macam FYP tu. lah. Sesuai FYP kan. So kat Facebook kan nak buka page lah. So, aku fokus kat sampailah follower aku dekat Instagram naik kepada 700,000. Baru aku Berapa lama tu Kia? Tahun tu. Laju Aku follower naik time tengah prime lah. 20,000 sehari. 15,000 sehari follower. Tengah prime lah. So time tu berapa video kau keluarkan dalam masa seminggu ke macam tu? Minggu aku keluarkan satu je video. Kadang satu je. Kadang 2 minggu sekali. So maknanya satu video tu memang confirm akan hit. Confirm hit, confirm pergi. Mungkin aku rasa sebab benda baru kan. Video-video macam aku buat.
Awak ada sini. Aku ada buat agak banyak-banyak video. Aku masa kau bayangkan aku masa kerja zoo tu. Masa kerja zoo. Pandang Mamat pula. Okey. Pandang aku host kau. Okey baik. Masa kerja zoo tu, aku kerja zoo gaji 800. Tapi aku boleh buat income aku dekat setengah daripada 100,000. Berapa? Bukan setengah daripada 100,000. 50,000 lah. 50,000, 40,000 kan. Aku boleh buat income tapi aku kerja zoo. Sampailah minat. Tak tahu aku tak rasa macam okey yang ni boleh buat duit yang lama. Katilah aku nak pandang kau. Tapi aku fikir macam kerja is kerja lah. Dan ni side income part time. So aku kerja kat zoo sampailah bos aku suruh berhenti. Asal? Bos aku suruh berhenti lah, semua orang nak naik bas aku. Kau faham tak? Aku time tu dah orang dah kenal, orang tak kenal. Semua nak naik dengan Zuki, nak naik dengan Zuki. Ki, tolong Ki. Orang ambil gambar. Kali ni betul-betul. Sumpah Betul lah. Bos kau suruh berhenti. Bos aku suruh berhenti. Bos aku Abang Hajib nama dia. Kalau Abang Hajib tengok ni, aku nak. Abang Hajib dia kata, aku rasa dia kata kau boleh pergi jauh ni dengan apa yang kau buat ni. Aku rasa kau berhenti. Aku yakin lah kau boleh pergi jauh. So aku berhenti lah. So time tu income kau 50,000 lah sebulan. Tak ada sampai 50,000, dia macam 30, 40 lebih lah. Sebab kau tahu aku buat review, orang bayar aku 2,000, 3,000 satu. Satu bulan tu aku sampai buat 40 video. Aku collect hari-hari. Hari-hari collect Mat. Time tengah prime. Banyak siut. Banyak. Macam-macam produk tu. Minyak Kau ingat gamat. tak first job kau apa? First job aku ingat. First job aku harga RM200 dan aku yang merayu orang tu untuk ambil. Betul. Nama produk tu Silky Girl. Dia Silky apa benda tak nama dia? Silky Girl lu brand Bukan, besar bukan. siut. Kan. Apa benda? Silky Girl tu brand besar kan? Dia satu krim yang sapu kat perut nanti boleh kurus. Ada macam ajaib. Dia macam yang terletak dekat tank kereta jimat minyak. Macam tu. Okay. Macam tu lah. Aku nak tanya kau. Aku merayu kat dia. Kau buat video macam mana? Itu. Okay, dia macam ni. Aku approach kat member aku aku boleh buat video produk aku cakap kan. Aku promote produk kau. Dengan video-video macam aku buat ni aku promote. Semua tak nak. Tak nak nanti jatuh lah aku punya produk apa semua. Tak nak. Aku kira 18 orang. Yang ke-19 adalah akak tu. Mana kau jumpa akak tu? Akak tu aku PM dia. Aku tahu iklan dia keluar kat Facebook kan. Saya meniaga ni, aku PM dia. Kak bagi saya promote. Akak bayar saya 200 je. Untuk saya 100. Partner aku Jamal 100. Lepas akak post produk saya buat video. Yep. Tadi bukan dia kata 800 ke? 100, 200. 200 Okay, 200. So itu sebelum naik harga. Faham tak? So akak tu hantar barang. So aku fikirlah okay, the first client aku nak kena buat video dia yang clear. So aku pergi cari lah member aku yang ada iPhone 6 time tu. iPhone 6 So ada member aku seorang ni nama dia Dayah. Dia member kepada Jamal lah. Pergi rumah dia malam tengah hujan, naik motor dengan Jamal kan. Dia punya handphone dia shoot video dia. So aku buat video lah. Aku pun kalau nak terangkan storyline dia mungkin panjang lah. Tapi aku buat video lah kat rumah dia tu. Lepas tu aku bagi akak tu. Video macam mana? Video Kau sapu minyak benda krim tu dekat perut Jamal ke apa? lebih kurang lah. Macam tu lah. Video sketsa kelakar-kelakar. Okay, faham. So aku post. Sebelum aku tunjuk akak tu, Kak saya post Aku cakap post lah. Lepas tu akak tu pun dah transfer 200 semua. Aku pun post sebelum aku tidur. Malam tu aku post. Sebab besoknya kerja. Besoknya kerja ni kerja zoo. Time tu kerja zoo lagi. Yalah. Tu aku post. Aku bangun besok tu dah 1 juta lebih lah. Akak tu tunggu PM Ki bagi nombor akaun, akak transfer lagi 500. Ya. So jadi 700 lah. Akak transfer dia kata memang sale dia melonjak gila-gila. So start pada tu aku dah tahu dah amount. Okay, kalau akak ni willing to spend 700 untuk aku. So the next is aku up 800. Second video 800. So bila second video 800 aku tengok ramai yang nak 800 aku up jadi 1000. Third video 1000. Video keempat 1,500. Sampai dah 3,000 dan aku stop harga tu 3,000. Sampai dah sekarang.
lain lah. Sekarang kalau kau nak aku, kau kena pergi minta dana kat kerajaan. Macam tu. Minta kan? Macam tu. Minta Aku kan? mahal sampai aku pernah letak video aku sampai 70,000, 60,000. Ada orang bayar? Ada tu. Ada. Okay, paling besar Ki. Pakai closing kan. Tapi Mamat kan first video dia berapa Mat? 300. 300 Mat. Sekarang Waktu 300 je. tu tak, first video dia 300. Kau tahu siapa dia punya klien? Apa? Hijab Star. Hijab Star Lepas tu, Hijab Star. Ki, dia punya view berjuta. Hijab Star tak ada pun nak PM dia minta nombor kau lah. Kau tak pandai. Kau tak pandai. Kau tak pandai. Dia tak pandai. Okay. Aku 200 tapi jadi 700 tau. Okay. Yang tu lah. So kau buat review dulu lah. So aku belajar pasal kamera, pasal lighting, setup story, buat video panjang sikit sampailah aku dah boleh buat short movie macam tu lah. So semua belajar sendiri lah. So benda tu kau masuk ke dunia YouTube lah. Kau rasa kau dah confident. Kau memang bermula, kau memang kelebihan kau daripada sketsa Sketsa. kan? So tu kau buat short movie dekat YouTube. Kau Sketsa rasa pun aku study kat sah. Kalau buat sketsa biasa, dia sama dengan orang. Betul. So aku study lah karakter. Macam mana kita nak letakkan personal branding dekat kita punya talent. Kadang kau tahu tengok Arwah Muhammad Khalid punya cerita dengan orang lain David Teo punya cerita. Beza. Lain kan? Lain kan. So personal branding dekat talent Muhammad Khalid ni padu kuat yang sampai dia boleh buat cerita pasal Usop Belcha sendiri. Dia boleh separate kan. Talent dia kan semua dia boleh separate kan ada filem sendiri. Tapi aku rasa kau punya sketsa banyak kepada plot twist. Kau kelebihan kepada kat situ. Betul tak? Aku suka buat benda tak biasa lah. Sebelum pergi ke depan lagi, aku nak tanya satu soalan. Apa jadi dengan Jamal? Jamal dia tak boleh nak komit. Dia masa aku betul-betul nak fly kan. Dia tak boleh nak komit sebab dia tolong akak dia meniaga kat danau dekat Uptown Ceras. Malam. So siang dia tidur. So dia tak boleh nak komit. Jadi kalau aku tunggu dia dengan aku yang ke belakang kan. So aku jalan lalu. So, tapi kau memang berdua je kan. Tapi aku dengan dia baik je. Baik je lah. Lepak selalu. Bukan gaduh ke apa tak ada lah. Kadang aku tunggang kat benda tu. Orang cakap gaduh ke? Aku pun tunggang lah. Gaduh lah. Biasa lah macam tu lah. Padahal aku dengan dia baik je. Faham. Sekarang ni dia masih lagi kat situ? Sekarang ni aku tak tahu. Aku sekarang ni baru-baru ni aku ada kontak dia. Awal tahun tu lagi aku ajak buat vlog. Bukan aku ajak buat podcast kan. Dia kerja dekat ni apa? Dia Macam tengah memikir kan. Apa benda Betul. yang dia nak gorengkan lagi. Muka dia kan. Dia tengah nak susun ayat tau. Betul dah. Aku cerita benda betul ni. Apa yang nak digorengkan lagi tu? Betul. Betul lah. Okey lah. Tak apalah, takkan nak paksa dia bercerita tak? Betul. Okay. Jadi kau mula daripada IG review, kau buat short movie terus pergi ke YouTube. YouTube aku buat 2015. Aku create YouTube tu 2015. Aku create YouTube 2015, aku upload 2-3 video tapi tak boleh pergi. So aku fokus daripada Instagram, aku fokus ke Facebook balik. Aku naikkan follow Facebook lah. Oi, berpusing macam tu. Sebabnya YouTube aku ada banyak sangat channel orang lain yang pretending be me. Oh ya? Nampak English kan? English. Contoh? Dude. Contoh? Contohnya ada banyak orang buat fake account Azuki. So dia masukkan short-short sikit-sikit masuk kat YouTube. So dia punya subscriber sampai 200,000, 300,000. So kalau aku buat channel baru, aku upload je video, memang tak pergi. Aku fokus YouTube balik selepas aku belajar macam mana nak take down video copyright tu. Copyright. Aku belajar time tu lepas kita kahwin Nabiak. Lepas aku dah kahwin 2017 lah. Baru aku start fokus on YouTube. Wow. Baru aku dapat merasa AdSense pertama aku 300 USD. Tu lah. Daripada aku belajar tu. Aku sebenarnya belajar, aku tengok macam mana nak channel kau upload video aku, macam mana aku nak delete channel kau. Belajar sampai aku delete channel kau. Mampu kau buat channel baru pun kena delete. Sampai tahap macam gitu. Betul.
kau ajar ambil aku punya video kan. Yelah. Kau ambil Sugati. Kau dah dapat awal lah 300 USD aku tu. Dia dapat awal lah. Kiwak dia dah withdraw. Aku belum withdraw Dah lagi. collect lah banyak. Siut dah. Dah So aku collect lah. dah boleh tu aku buat lah. Bila aku buat tu baru naik YouTube. Okay, faham. So bila YouTube aku study lah. Oh konten YouTube kena macam gini. So sepatutnya keluar je naik KL. Apa semua tu. Itu semua movie untuk pertama YouTube. yang meletup lah naik KL tu. Ha. Kan? Tapi macam mana boleh part 2 bapak mentua kau siut? Part 2 bapak mentua tu pada saya tak tahu lah. Mungkin semua orang dah tahu lah. Tapi part 2 bapak mentua kau boleh ajak dia masuk dalam video sekali. Ya takkan aku nak buat ajak bapak mentua kau. Mesti aku ajak bapak mentua aku. Nampak tak? So part 2 dia memang macam itu. Dia part 2 dia memang perangai dia macam itu. Part 2 memang sporting. Kalau kau jumpa dia kau sembang. Dia memang A lah. Masuk air ke? Masuk air lah. Anak dia masuk air? Anak dia tak masuk air. Tapi Jangan dia ni tengok kalau aku layan kepala bini aku ni, ngaku aku masuk air. Dia masuk air tapi dia bertempat. Faham. So dia memang betul. Part 2 dia macam tu. Sebab aku kisah cerita aku lah. Bila aku kan perangai gila-gila kan dulu kan. Jenis kecoh, borak kan. Bila Mak Shima Boleh siapa lah? Isap je lah aku boleh lah. Boleh tak boleh? Aku pun tak tahu. Pandailah kamera nanti alih-alihkan kisah dulu. Tak, kau ni kau Aku post tengah kat mana? cerita ada kamera tengah kat aku. Kau post kat mana? Kat YouTube. Tak ada masalah. Aku pun nak ambil pot jap. Itu tak ada masalah. Okay. Cerita dia macam kan aku kan jenis gila-gila dulu. Bila aku dah ada anak aku dah slow sikit. So bila mak mentua aku nak balik kampung, dia akan bagi tahu kat Shima. Bagi tahu pesan kat Fatah tu, perangai jangan terlampau gelabah sangat macam Iblis sangat. Pak muka dah iblis. Panggil tak payahlah. Macam mana? behave lah. Behave. Aku nak sebut tu tadi. Dia suruh aku behave. Dia suruh aku behave. Tapi aku langgar. Langgar tak? Aku langgar. Semua orang aku buat macam member. So family dia suka. So dari situ dah berkenal kau lah. Macam tu lebih kurang lah. Tapi macam tak ada kena-mena cerita aku dengan cerita kau kan. Okay. Tapi lebih kurang macam tu lah. Macam part 1 tu dia very sporting. Kau boleh terus klik lah. Tak ada cerita yang lebih panjang. Sebab part 1 aku dah kenal lama. Masa kan aku kawan dengan dia. Masa saya yelah. sekolah. So aku dah selalu jumpa part 1. So bila aku jumpa bini aku ni balik. Masa tu aku dah ada follower. Aku dah beli kereta pertama aku Mazda RS8 kan. Aku pergi ambil kereta pertama kau? kereta pertama aku. Punya nama dia? Tak, aku pergi ambil dia kerja kat Astro. Dia collect hutang. Aku tak tahu siapa yang tengok ni pernah kena collect dengan bini aku kan. Dia kerja collect hutang Astro. Aku pergi ambil dia kerja. Aku collect, jom lama tak jumpa ni, lepak apa semua kan. Tu pergi ambil dia kat bawah kan. Dia tengok kereta aku kan. Kau jual dadah ke? Dia tanya aku. Tak ada. Saya tengah cari dada. Tak mal. Ada ayam KFC. So daripada situ aku ambil dia kerja. Aku ambil dia masuk kereta. Dia tak tahu lagi yang aku famous. Dia tak tahu. Dia tak ada social media? Dia ada social media tapi handphone dia pun ikat getah. Kita-kita. Dia memang social media dia memang tak aktif lah. So dia tak tahu kau buat kerja review dia ke tak apa tahu semua? aku buat review. Dia miskin lah. Minggir lo miskin macam tu. Dia bukan miskin, dia susah lah. Orang yang susah kan. Sampai aku nak pergi daftarkan tu bersamamu untuk datang rumah dia dulu. Betul tu. Aku dengan CAPS tu. So memang susah lah. So dia tak tahu aku famous apa semua. So selepas hari pertama aku ambil dia time bulan puasa, nak kereta aku cakap dia, Farah jom kita kahwin lah. Kahwin kau lah. Masa kau beli kereta tu? Masa aku hari pertama kau ambil dekat Islo? Kau terus dah declare lama dia nak tak kahwin? jumpa. Aku cakap dia, kau kahwin aku. Lepas tu dia kata, kalau kau nak kahwin aku, kau pergi cakap dengan bapak aku. Malam tu aku pergi rumah dia, aku sembang dengan Pak Duan. Malam tu juga? Kita gentle mah. Aku cakap, Pak Duan, saya nak kahwin dengan Farah. Pak Duan, suka tinggal lah. Kau ada duit, kau kahwin lah. Dia kata kan. So, aku set lah nak tunang bulan 10 apa semua. Dan tu dia pun tengah single apa semua. On lah, kita on lah. Siapa Kita tu nangis gentle lah? Siapa tu nangis lah? Siapa? Hafiz. Hafiz. Dia dah kahwin dah kahwin dah. Dia kahwin dulu kan. Dia kahwin dulu. Dia kahwin mualaf. Dia masukkan orang Islam. Oh. Hafiz tu.
So dia kahwin dulu baru aku dengan Farah kahwin. Oh. Tapi dia terkejut lah. Kau dengan Farah nak kahwin? Ya, kita orang kawan 3 orang. Kan? Gila kau, siapa? Ni kan, mesti Yelah, lama ngidam pula kawan aku. sendiri kan. Yang ni tak letak apa-apa. Ni guru-guru kita lah. Guru-guru kita lah. Oh, okay. Lepas tu kahwin lah. Dalam masa terdekat lah. Berapa lama tu kau bincangkan Pak Duan? Pak Duan pun okey je Ya, sebab dah kenal lama kan. Kau ambil dia bulan puasa dan tu, bulan 6 lah. Bulan 6 macam tu lah. Bulan 6 bulan 7 kan. Bulan 10 aku tunang dengan dia. Bulan 2 aku kahwin. Bulan 2 next year ni, 2017. Berapa lah time tu kau kahwin, kau habis berapa? Aku kahwin habis free semua. Aku sponsor. Kahwin sponsor masuk TV bagai kan. Masuk Nona. Kahwin. Gila kau, aku artis kan. So macam kau cakap dia tak tahu. Kau cakap dia tak tahu yang dia kau ni. tak Macam tahu. mana dia tahu? Dia tahu bila dia tanya aku, kenapa kawan-kawan kerja aku semua kenal kau Dia tanya. Itu Zuki, kau naik kereta dengan Zuki kan. So, aku dah ambil dia 2-3 kali kan. Aku cakap, mana aku tahu? Aku cakap kan. Kenapa dia? Lepas tu aku cakap lah, aku buat video. Lepas tu aku tunjuk dia video. Baru dia tengok, oh ni video kau. Kenapa kau buat video bodoh macam gini? Dia tanya kan. Tak malu ke? Dia tanya aku kan. Betul. Perempuan kan. Sampai macam ni gini kau cari duit dia kata. Tapi aku cakap dia, hasil ni yang kereta kau naik ni lah. Daripada video bodoh macam ni lah. Yang aku nak kahwin dengan kau ni pun sama ke hasilnya? Hasil dia macam tu lah. So bila aku dah balik rumah, aku dah hantar dia balik rumah. Lepas tu aku saja scroll IG. Aku scroll IG, aku nampak ada satu konten perempuan ni. Dia pakai muka yang dia buat deep fake muka orang tua. Tapi dia iyalah apa dia macam tu kan. Ini macam Farah. Dia cuba pretend. Sumpah. Dia cuba nak jadi Insta famous. Dia buat video macam aku buat. Setelah dia tahu aku buat video dapat duit, malam tu dia create account, dia nak buat juga. Kantoi aku tak bagi tahu dia lagi. Sumpah lah kau. Betul tak? Besoknya aku jumpa dia. Aku tanya sesenyap kan. Farah, kau tengok ni. Ini kau kan, aku tanya. Dia kata bodoh lah, macam mana boleh tahu? Betul tak? Betul lah. Nama dia apa Farah tak? Nama dia letak nama arwah nenek dia, Waipah. Dia tiru karakter arwah nenek dia, Waipah. Dia try juga dia buat. Dia punya maki aku dalam kereta. Kau kenapa buat video bodoh macam gini? Apa semua? Aku balik, aku check ada video dia buat. Dia baru create account. Aduh, itu lah. So kau kahwin lah guna duit review. Tak ada kahwin guna duit review, sponsor semua Sampai aku pergi umrah pun sponsor. Aku kahwin tu, lepas 3 hari kahwin, aku fly ke umrah dengan dia. Sponsor Kita nikah dulu sebabnya aku dapat tawaran syuting kat Mekah. Aku syuting travel agent punya video lah. Okay. So aku, Amira Osman, dan tu ada. Lepas tu siapa lagi? Ada lagi seorang tu famous juga kan. So 3 orang. So daripada situ Saya tidur. bukan. Lepas tu dari situ aku cakap dia, aku nak bawa Farah juga ah. So orang travel cakap kena ada mahram. Jadi aku set dengan dia, aku set dengan paduan. Saya nak nikah dulu lah, saya nak bawa Farah pergi umrah. So aku nikah dulu. Bawa pergi umrah. Balik umrah tu baru kita orang sanding. Farah orang KL ke Negeri Sembilan, dia Negeri Sembilan. Dia Negeri Sembilan. Tapi dia membesar kat KL lah kan? Dia besar kat Negeri Sembilan. Dia besar dekat KL lah. Tempat lah sama lah dengan kau. Okay. Bila kau dah berjalan-jalan, semua dah kahwin, kau continue dengan YouTube kau lah. Betul tak? Tapi bagi kau lah, kalau kau nak patah balik semasa kat belakang kan, 5-10 tahun lepas itu, waktu kau nak buat YouTube tu, kau nak tukar apa kat situ untuk bagi letup lagi? Kau faham tak maksud aku? Faham? Apa kriteria yang kau nak tukar ataupun niche yang kau nak tukar kat situ yang kau rasa boleh letup lagi? Ke kau rasa dah memang
okey lah. Dah okey lah tu. Konten tu memang perfect lah. Dia Ke kau rasa boleh lagi letup bila kau tukar konten tu? aku rasa konten tak perlu tukar. Hmm. Cuma aku kena work hard lagi lah. Waktu Sebabnya tu. Tapi waktu tu kau dah letup tu. Apa yang Memang. kau tak work hard lagi? work hard time tu dia akan bawa kepada time sekarang. Faham tak? So time tu aku leka mat. Bila kau famous, kau ada duit sikit kan. Kau tak buat konten sampai 2-3 bulan aku tak buat video, duk main. Padahal aku tak sedar yang daripada video aku lah aku dapat semua benda ni. Faham tak? So aku tak fokus. Orang panggil culture shock lah. Culture shock mat. Aku daripada gaji 800 je. Yelah. Kan, so culture shock lah. Aku nak buang part culture shock tu je. So fokus daripada apa yang aku buat. InsyaAllah sekarang ni mungkin lagi lebih lah. So try expand. Mungkin daripada buat tu buat filem. Macam lah. Aku nak betulkan yang tu ya. Maksud kau nak betulkan kau perlukan konsisten lah daripada diri Konsisten kau. lah. Energy konsisten macam tu. Berapa kau pernah dapat paling banyak dekat YouTube kau AdSense? Aku dapat benda ni pernah apa ni Yusuf pun tanya juga kan. Aku tak pernah dengar, aku tak tengok. Pernah dapat 90,000. Dan itu sikit tau. USD. RM90,000 lah. Tak pernah dapat 100. Ya. Sikit. Orang lain semua ratus-ratus ribu mat. Baru sikit lah. Tu sebab Apa aku sebab video sikit. sebab video sikit. Aku upload sebulan 4 je video. Oh. Macam kalau solo tu banyak oh. Solos AI punya. Banyak Orang lebih. semua dah kencang kan. Itu kat YouTube. Kalau daripada macam review, berapa job paling besar kau pernah dapat? Aku pernah dapat 300 300,000? untuk 10 video. Untuk 10 video. Boleh tahu klien tu klien apa? Tak boleh. Itu rahsia. Tapi kau dah buat lah? Aku dah buat. Padu. Zaman sebelum kena kejar residen. Kau tahu kena kejar residen tu? Ya? Aku kena residen. Aku 2021 aku kena residen teruk lah. Tapi kau ada simpanan lah. Ada cukup makan je. Tapi nak bayar SDN tu cukup? Cukup lah. Cukup makan. Tapi itu pun kena bayar setengah-setengah lah. Dia bagi Ya Dia boleh saya bayar kan. ni kan? teruk mak kena time tu. Time tu dah Datuk Alif. Datuk Alif Syukri. Itu sebulan income aku 1,5 juta lah. Aku duduk dengan Datuk Alif Syukri. Tapi masuk company lah kan. Aku buat company dengan dia kan. Yelah. Macam tu lah. Lepas tu sekarang ni dia tak perlu macam dulu aku suka enjoy kan. Kereta lah apalah. Sekarang ni aku spend untuk the next Kembangkan generation lagi lah. Kembangkan lagi kau punya duit tu lah. Alah dok. Benda-benda Benda-benda kan? dapat 1,5 juta apa semua ni. Orang lain lagi dahsyat tu. Betul? Ni part aku ni sikit je. Orang lain lagi dahsyat. Ramai lagi dapat 1 juta. Easy dalam masa sehari. Easy sehari 1 juta. Sehari dah. Boleh betul. Zaman kau dulu memang susah lah untuk jadi content creator, aku boleh cakap. Sebab kita zaman sekarang ada TikTok yang jenis memang senang gila untuk jadi famous, untuk jadi influencer. Kau sebut kau petik nama siapa je, macam contoh ada orang yang petik nama artis, kau dah boleh jadi influencer, dah terkenal. Lepas tu kau dah boleh buat job review. Betul. Kau rasa benda tu adil tak? Untuk zaman sekarang tu memang itu lah zaman dia kan. So nak cakap adil tak adil, tak adil juga bagi orang yang hidup zaman 80-an yang langsung tak ada social media. Kan. So adil tak adil ni belakang cerita lah. Dia jadi macam wah ini zaman kau, memang itu cara kau, okey je lah. Tapi zaman aku tu aku rasa yang terbaik. Sebab aku bermula tu dengan tak ada sangat. Betul. Kata-kata lain. Sebab bila kau menjadi pioneer ni, kau punya nama akan sentiasa disebut. Kau akan jadi satu figura legacy lah. Legacy. Legend lah kan. So orang akan sentiasa sebut dengan nama tu. Income kau. Aku nak tahu income ni sebenarnya. Tapi sebenarnya dah tanya income tadi. Dah tanya income tadi. Kan? Sekarang nak cerita apa? Kau cerita lah aku bisnes apa ke apa. Okey dah boleh. Untuk masa sekarang, kau rasa content creator mana yang kau tengah look up, yang kau rasa nampak dia ni kan boleh berjaya? Content creator tu, content creator lah kan. Content creator ada macam-macam cara lah. Ada yang
dalam jenis dia buat video affiliate tu pun content creator juga kan. So ada yang buat video review makan, video ni, video tu, video sketsa. Yang paling aku suka lah, yang paling aku rasa macam dia ni boleh pergi jauh. Wan lah. Wan Aceh. Sama dalam kepala otak aku. Wan Aceh ni dia mendalami dalam apa yang dia buat. Dia menjiwai Dia menjiwai. Dan dia enjoy apa yang dia buat. Betul. Itu yang paling penting tu. Wan Aceh. Wan Aceh. Sebab dia seorang yang aku rasa even though dia meniru perwatakan orang lain, tapi dia ada watak dia juga kat situ. Dia ada watak dia. Kan? Kau tahu nak tiru orang ni bukan senang. Susah aduh. Cuba kau tiru aku. Susah. Tak boleh, aku memang tak pandai tiru orang. Tak boleh kan? Asal aku pun tak boleh nak tiru orang. Cuba tiru Mamat. Aku dah cakap tadi aku tak boleh tiru orang. Kenapa? Okey, sekejap. Satu soalan lagi. Antara YouTuber nama besar lah sekarang ni, kau pun dah kurang sikit kan kat YouTube. Kenapa? Tak tahu lah. Aku punya komitmen masa kot. Kau buat apa? Aku berniaga. Oh, kau buat bisnes sekarang? Buat bisnes. Apa bisnes Dah kau ada? 3-4 tahun dah bisnes. Macam-macam aku buat. Aku pergi kabut sale. Okay. Buka bonet kereta aku kan. Aku jual baju-baju. Aku tak pernah nampak kau tu. Memang kau tak pernah nampak aku. Memang kau tak pernah nampak aku. Aku buat benda tu. Tak, benda tu memang akan viral kalau kau buat benda tu. Aku buat benda tu. Aku ada 10 kereta yang pergi di setiap tapak. Kau Budak jangan nak jaga. game aku. Kau jangan nak game aku. Janganlah game aku. Mamat fikir macam, siut lah. Itu satu modus operandi bisnes yang baik tu. 10 kereta. Aku berniaga. Aku ada buat minyak urut. Minyak urut? Krim bidara. Tak pernah tahu pun. Kau tak pernah tahu sebab aku budak-budak lah yang buat. Kan aku itu bisnes aku tapi budak-budak buat. Berjaya tak? Alhamdulillah. Dah dekat 20,000 sold. Ush. Lagi? Aku ada lagi a few produk. Aku ada produk-produk kenderaan. Aku pernah nampak yang hitamkan Penghitam. tu kan. Aku ada coating. Aku ada tire shine. Aku ada waterless wash. Itu bahagian otomotif. Atau aku ada produk-produk makanan. Aku ada mi segera. Mi segera pun ada? Ada. Kau tak tahu lah? Ui, banyaknya. Tak tahu sebab aku tak beritahu. Okay, kenapa kau daripada seorang YouTuber yang mendapat income yang sangat banyak, kau nak pergi ke bisnes? Adakah kau nampak bila ke YouTuber ni dia tak menjamin masa depan ke, ataupun kau rasa macam mana ke? Kenapa kau tukarkan benda tu? Kau kena faham. Di saat kau yang memang dah peak. Kau faham tak? Faham. So kau kena faham. Perniagaan karya, sebagai contoh ni kau lah sekarang kan. Kau tengah buat podcast. Ni karya kau kan. Perniagaan karya, kau kena ada kat situ. So komitmen masa kau memang akan outnya. Sebabnya kau ada anak. Anak kau perlukan kau kan. Lepas tu kau nak kena commit dengan YouTube apa semua kan. So untuk long term susah mat. Untuk long term susah. Dia untuk kau simpan duit boleh lah. Untuk kau fun-fun. Jadi aku kena ada satu bisnes yang untuk yang aku tak ada kat situ tapi dia boleh jalan. So aku fokus pada perniagaan. Jadi YouTube bukan aku tak buat. Bukan aku tak buat konten. Tapi aku rehat kejap lah. So bagi aku settlekan ni dulu kan. Aku banyak agak hutang-hutang. Hutang apa? Cuba kau bayangkan. Subuh satu kau tak semayang, kat akhirat kena tuntut. Berapa banyak subuh kau tak semayang. Itu semua hutang mat. Betul. So itu komitmen masa yang kita kena ada. Maknanya kita kena kodos. Setiap kali semayang kena kodos semayang. Kena luangkan masa kan. Fokus pada akhirat kita apa semua. Umur pun dah 30 lebih ni, muka macam kau ni. Tak tahulah mati bila kan. Tapi kau kena dengar lah aku cakap ni, semayang kena jaga kan. Benda-benda macam ni ajar anak ngaji lagi apa semua kan. Betul. So daripada aku nak fokus pada konten pun tak boleh kak. So kena ada bisnes yang backup. Perniagaan lah. So that's why kau buatkan satu bisnes. Bisnes. So kau akan comeback balik lah YouTube? Aku akan back. Tapi bukan kau yang berlakon? Aku akan buat podcast dah. Buat podcast lah. Serius? Kenapa? Sebab Kenapa kau nak beralih daripada short film pergi ke podcast? Kenapa kau tak pergi ke short film saja? Short film ni aku rasa kalau dia macam gini tau. Macam aku suka lawan aku yang dulu.
Dulu naik KL punya cerita power gila mat. Betul? Power gila. Aku bila buat sketsa, aku tak boleh challenge aku punya yang dulu. So aku kena buat benda lain yang boleh aku challenge. Sebagai contoh aku buat sketsa agak tapi dalam bentuk filem. Okay, aku buat filem satu hari nanti kan. Kau tak pernah dapat offer ke? Dapat, aku pernah dapat. Aku pernah duduk dengan pengarah Finas yang sebelum ni lah. Ada pernah Lepas tu kenapa tak dia berhasil? pernah offer aku untuk buat filem. Dia filem ni satu benda yang kau nak kena tunjuk, kau nak persembahkan. Aku tak nak filem aku kat YouTube boleh tengok macam gitu, kat dalam filem pun boleh tengok macam gitu. Kan? So dia sama. Aku nak update lain. Aku tak nak orang tengok filem aku disebabkan Zuki yang buat, tak. Aku nak tahu filem aku cerita dia memang best. So aku rasa ilmu aku tak cukup lagi untuk buat benda tu. So sebab tu aku tak buat. Aku benda yang aku tak confident aku tak buat. Faham? Aku ada lagi 2-3 soalan. Baik. Kau WhatsApp lah. Nak habis lagi, kita nak habis dah, nak sampai masa dia. Tapi ada 2-3 yang wajib untuk aku tanyakan. Sepanjang kau jadi content creator ataupun influencer, digital creator, apa titik terendah kau? Yang kau rasa waktu tu kau rasa macam, even though bukannya mungkin semua orang akan dapat tahu satu titik terendah ni adalah duit, tapi tak semestinya. Kau ada duit pun kau ada satu benda yang kau rasa satu titik terendah. Apa titik terendah kau? Masa lah tu. Sebab tu aku bercakap pasal masa dia tadi. Masa kau dengan anak-anak. Itu lah titik terendah kau. Bila anak kau tak rasa kau ada kat rumah. Betul. Itu lah titik terendah kau. Apa lagi? So, sebab tu aku buat bisnes Sebab tu untuk aku ni. buat bisnes. Aku banyak duduk rumah lah. So kau arrangekan orang bawah-bawah untuk buat je. Aku nak main snooker pun aku beli table letak kat rumah. So main member datang rumah kan. So aku nak ada dengan anak-anak dengan family aku lah. Tak ada diorang, siapa lagi tu kita. Waktu bila yang kau rasa anak tu perlukan masa? 2-3 tahun ke belakang ni lah. 2 tahun ke belakang ni. Dia pernah tegur kau ke mana daddy ke apa ke? Tak. Dia tak pernah tegur. Anak aku. Dia cakap apa? Dia cakap apa gunanya duit kalau tak ada kasih sayang. Papa ni asyik kerja je. Apa gunanya duit kalau tak ada kasih sayang. Dia time tu umur dia 5 tahun. Dia cakap aku cakap mana kau belajar benda ni kan. Deep lah. So dari situ aku fikir balik, alamak, anak aku ni yelah kan, asal cuti Sabtu Ahad duduk rumah je kan. Pergi mana apa semua aku pun tak. Aku pergi keluar pagi balik malam, keluar pagi. Ni cek konten. Aku buat vlog satu hari satu mat. Satu hari satu video kan. Dia buat vlog. So setiap hari buat vlog. Zaman-zaman vlog tu kan. Ada masa kat situ. Tapi sebenarnya aku berpegang prinsip, dalam dunia ni tak ada benda yang kita boleh balance kan. Kalau kau nak duit, kau takkan ada masa dengan family. Kalau kau ada masa dengan family, kau takkan ada duit banyak. Betul. So yang penting adalah antara duit dengan family, kau pilih yang mana? Satu pertanyaan yang susah. Susah je. Antara Duit duit untuk dengan family juga. Kita bukan cari duit untuk diri kita sendiri. Betul. So apa? Family lah tah. Kalau aku lah. Pendapat kau mungkin kau ada duit lagi ni kan. Bukan maksud aku duit lagi penting ke apa. Kau untuk pentingkan family, kau memerlukan duit. Faham? Kau faham tak? So kau tak boleh nak pilih antara dua tu. Dia macam ni. Macam aku. Macam aku. Cuba Farah keluar jap. Zuki pun dah boleh fikir. Betul tak? Kau tanya soalan aku macam tu, Play safe bro. kau yang tak boleh. Kau tanya soalan aku macam tu, kau yang tak boleh jawab sebenarnya. Dia berbelah bagi. Betul lah kau cakap. Nak bahagikan family dia kena ada duit kak. Betul. Nak pergi bercuti. Sekarang semua benda guna duit. Contoh kalau bini kau cakap anak kau tak ada masa, okey lah, tak payah kerja. Duit ada. Tengah bulan duit dah tak ada. Kau nak bagi anak kau makan apa? Itu lah. Bini kau makan apa? Itulah pasal. So cerita dia, biar orang kerja untuk kau lah. Yes. Dia kena tanya ada satu jambatan yang kau hanya letak je. Letak-letak. Kalau letak, dia orang kerja untuk kau. Mana ni buat bisnes lah. Tapi itu untuk orang yang berduit lah. Untuk orang berduit apa? Untuk orang yang berduit lah. Kalau orang jenis macam kau ada duit. Kalau orang jenis yang tak ada duit, tak ada modal apa-apa, macam mana kau nak letak orang tu kat situ? So sekarang ni pada luar sana kau kena kerja kuat dulu, kumpul duit.
Korban Kena kerja lah. kuat dulu setahun 2 tahun, kumpul duit. Lepas tu kau letakkan orang-orang untuk berniaga, buat bisnes apa semua. Kerja kuat pun kalau tak minta pun tak guna. Kena minta dengan Allah kan. Betul? Itu dah semestinya. Minta dulu baru usaha. Itu Ah, step dia. minta dulu baru usaha. Minta dipermudahkan dalam usaha kau pun. Itu cara dia minta. Okay. Kau terbakar ke? Ha? Kau terbakar ke? Tak. Okay. Last question lah. Ada 3 figura yang besar dalam YouTube sekarang ni. Yang dulu, bukan dulu lah. Ada 2 ke 1 orang lah. Yang sama-sama naik dengan kau. Isa Isap, Alif Ifan, Aman Azan. Dalam ketiga-tiga tu, nama besar tu, kau rasa siapa yang boleh konsisten dengan konten yang dia orang buat? Itu bukan zaman aku tiga-tiga tu. Alif Ifan bukan? Kan. Alif Ifan lama tak? Lama. Tapi di zaman aku, Kau dulu? Lokman Podol, Apple Yusof. Kau tahu tak tu? Tahu. Apple Yusof yang tanggal dia tu kan? Budak Singapura tu kan? Tumblr, Amirul Mukminin, Reza Dude, Kio Propaganda. Tu zaman-zaman aku. Masa tu Alif Ifan tak ada lagi? Dan itu Arifan, Sami Zazli semua batch kedua aku. Oh. Batch ketiga Aman Azhan semua ni. Ah. Third production antara yang hebat-hebat time-time aku dulu. Production. Oh, sebelum tu zaman kau kak? Zaman aku kat. Oh. MTAS Production. Hokom. Sami Zazli. Okay, berbalik pada soalan aku. So yang antara tiga yang kau suruh pilih ni yang boleh konsisten. Ya sebab sekarang ni dia orang dengan top kan? 3 tu dia tengah top. Aku rasa yang paling boleh konsisten Tarik Fit lah. Sebab dia ada banyak kesalahan orang yang dia akan keluarkan. Aku rasa dia lah. So antara tiga tu aku rasa siapa tadi? Alifan, Aman Azhan kan juga? Isa Isap. Isa Isap. Aku rasa Isa Isap. Isa Isap kenapa? Sebab dia sekarang ni, Isa ni aku kenal dia. Kau kenal? Aku kenal dia. Okay. Aku kenal dia daripada konten macam ni. Isa ni dia effort dia banyak tau. Betul, aku nampak effort. Kau tengok Isa tu, kau rasa dia ada masa ke dengan family? Tak ada, Mat. Tak ada, dia keluar. Aku tak tahu bini dia macam mana tu. So dia effort dia. Bila dia letakkan effort dia banyak kan. Kau tengoklah video dia shoot buat rumah atas pokok lah apa semua. Benda tu best orang tengok. Betul? Dan benda tu takkan basi pun. Sampailah dia buat macam-macam lah. Dia akan mana tahu dia buat kapal selam ke apa kan. Orang still akan tengok. So aku rasa dia konsistensi boleh pergi jauh. Walaupun kau cakap dia konsistensi boleh pergi jauh, tapi dari segi return ROI dia, aku tak nampak dia boleh pergi jauh. Daripada segi ROI Dia lah. hanya keluarkan duit je sekarang ni. Mungkin kau tengok daripada perkiraan kau. Okay. Kita tak tahu harga review dia berapa. Harga produk placement dia berapa. Untuk sekarang ni ada ke produk sebenarnya harga review dia? Kita tak tahu mungkin barang-barang yang digunakan. Makita. Tools ke apa. Kita tahu. Kita tahu. So aku percaya yang dia pun mesti tahu benda tu. Ni kalau tak ROI dia mesti tak nak buat. Tapi bila ROI dia akan buat. So dia pun tahu benda tu. So kalau kita tengok dia still buat, maknanya dia untung lah. Faham. Kenapa kita nak pening kan kepala fikir dia ni kan? Tak ada. Sebab benda Betul tu 100,000 mat. satu video review. Dekat IG ke apa? YouTube. Hotel Fest lebih. Kalau hotel lebih bukan 1,000 tu. Hotel dah tak bergang dah sekarang. Hotel dah tutup. Hotel Malaysia dah tutup lah sekarang. So aku rasa bisa. Faham? Aku setuju dengan benda tu. Tapi kenapa bukan Alifan? Alifan dia macam gini lah. Aku tak suka sembang orang suka macam belah. Aku kawan dengan tiga-tiga tu. Kau tak suka apa? Lepak dengan orang memecah belah. Alifan dia pun power juga. Dia power. Tapi cuma dia mengikut peredaran semasa yang terlampau dalam. Mungkin Alifan dia kan dia perlukan talent yang ramai. Ya, betul. Konsisten kepada talent tu lah. Nak kena jaga kan. Sikit. Kalau kau boleh bagi advice pada Alifan apa?
Aku akan bagi advice kepada Alifan yang ambil aku sekali dek. Ambil aku sekali dek. Nah, kalau aku lah, kalau kau tanya aku, dia sebenarnya dia dah boleh buat short movie yang gempak gila. Gempak. Kenapa yang dia dah ada talent sekarang? Betul loh. Betul. Sebab baru-baru ni aku tengok dia punya, dia keluarkan satu video yang perfume tu. Shot video yang drift kan. Ui. Oh itu power mat. Power gila. Alifan dia punya cinematic dia semua padu. Aku kenal dia memang Sebab dia power. pun jenis yang orang buat short movie, kepala yang kreatif. Dia kreatif. So kalau dia susun, gempak oh. Huh? Mungkin aku rasa mungkin dia ada fikir kat. Ahmad Azhan kau minat? Aku tak minat dia. Kau minat? Aku support dia kalau dia tukar angle channel. Macam itulah. Apa? Aku support dia kalau dia tukar angle channel permainan yang ditunjukkan lah. Macam tu. Berat tu nak tukar Berat. tu. Dia berat nak tukar. So aku rasa itu saja untuk kita pada hari ini. Nak cakap thank you Ki. Padahal. Datang kita lepak borak-borak and orang pun sedikit tahu kau punya kisah gaji 800 kenal aku ada sorry. Satu je lagi soalan Ki. Engkau dah kenal Farah berbelas tahun. Belas tahun dah kan. Sangat lama daripada kau kawan dengan dia sampailah kau kahwin. Macam mana engkau mengekalkan ketidakbosanan antara kau dengan Farah tu? Faham tak maksudku? Faham? Sebab orang yang kawan yang lama dengan pasangan, apabila kahwin, karin dia dah hilang. Aku libatkan dia dalam semua aktiviti aku. Aku pergi main snooker, aku bawa dia. Dan dia pun ada cue snooker dia sendiri. Aku pergi main motor pun dia ada jaket motor dia sendiri. Dia willing to follow kau ke dia willing kau paksa? Dia willing. Aku berniaga pun aku buat dengan dia. Aku buat video pun aku buat dengan dia. Segala apa yang aku buat aku melepak pun aku bawa dia. Datang podcast pun aku bawa dia. So segala benda bila aku buat macam itu, so aku akan rasa yang aku seorang memang tak boleh buat jadi apa. Dia pergi Endon Jakarta 5 hari. Kat rumah aku tak boleh tidur. Dah biasa tidur dengan dia. Betul tak? Aku setiap 5 minit aku video call dia. Setiap 5 minit aku video call dia. Dia sampai tahap macam tu. Sampai tahap yang kau tak anggap dia sebagai isteri, tapi kau anggap dia sebagai bayang. partner hidup kau. Tak ada dia memang kau susah. Macam tu. Dan dia pun penasihat aku banyak. Kalau tidak orang macam aku ni ramai dah kena tipu dengan orang. Orang ambil kesempatan kan. Betul. Sebagai contoh company for film kan. Dia suruh staff dia buat podcast, datang lah sambil dia promote perfume. Macam gitu. Aku pun kalau macam ada bini aku, dia boleh marah. Oh benda tu. Cakap tak boleh, kita ada harga macam tu. Tapi sekarang ni kau kena. Okay guys, thank you. Terima kasih kepada siapa yang dah menonton kita di Sembang Kacip. Daripada awal sampai ke akhir, korang jangan lupa untuk komen kat bawah apa yang korang nak selepas ini, guest yang kita nak jemput selepas ini. Ramai lagi kita nak jemput, kawan-kawan aku ramai yang kau nak tahu. So jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you Zuki sekali lagi. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez.